Bayangkan kita sedang menatal TikTok, menikmati makanan yang dihantar, atau bersantai sambil bermain permainan video. Di tempat lain, di benua Asia ini, berjuta-juta orang bangun bukan memikirkan apa yang hendak dimakan, tetapi memikirkan bagaimana mereka akan makan hari ini. Ya, walaupun sudah tahun 2025, dunia semakin maju, AI boleh melakukan pelbagai perkara. Tetapi isu lama ini, kemiskinan, masih menghantui ramai orang. Indonesia, negara dengan jumlah orang miskin terbanyak di Asia. Mari kita mulakan dengan jiran terdekat kita, Indonesia. Ramai yang terkejut apabila mengetahui bahawa menurut laporan Bank Dunia, lebih 63% rakyat Indonesia dianggap miskin. Itu bukanlah angka yang kecil. Jika kita mengambil jumlah penduduk sekitar 285 juta, itu bermakna lebih 171 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis ini adalah serius. Secara global, ia bermakna mereka hidup dengan kurang daripada $6.85 sehari. Kira-kira RM32 sehari. Bayangkan sebuah keluarga yang hidup dengan hanya itu hanya RM960 sebulan. Makanan, sewa, sekolah untuk anak-anak, semua dari wang itu. India. Tidak ramai, tetapi masih ramai. Sekarang mari kita lihat India. Kadar kemiskinan mereka lebih rendah, hanya 12,9%. Tetapi kerana populasi mereka melebihi 1,4 bilion, jumlah orang miskin di India sebenarnya lebih tinggi. Hampir 185 juta orang. Jadi walaupun peratusannya rendah, jumlah sebenar masih tinggi. Jika India seperti lautan manusia, orang miskin adalah seperti sebuah pulau besar dalam lautan itu. Vietnam, walaupun sedang pesat membangun, masih mempunyai 18,2% daripada populasinya yang hidup dalam kemiskinan. Itu kira-kira 18 juta orang. Sri Lanka sebaliknya sedang menghadapi krisis ekonomi. Sebab itulah kadar kemiskinan mereka telah mencapai 24,5%. Itu 1/4 daripada populasi. Seperti daripada setiap 4 orang, 1 sedang bergelut. Ekonomi yang tidak stabil, inflasi yang melambung, harga makanan yang meningkat. Semua faktor ini menyumbang kepada situasi tersebut. Malaysia. Adakah kita selamat? Tidak. Juga, Malaysia mempunyai salah satu kadar kemiskinan terendah, 1,3%. Daripada 34 juta orang, itu kira-kira 440,000 orang. Tetapi, jangan terlalu selesa. Walaupun jumlahnya nampak kecil, ramai yang masih berjuang dalam diam, terutamanya di Sabah, Sarawak dan kawasan bandar, di mana kos sara hidup tinggi. Kita perlu ingat, kemiskinan hari ini tidak seperti dahulu. Ia bukan sekadar tidak mempunyai rumah. Ia juga tentang tidak mempunyai cukup untuk hidup dengan selesa. Apa maksud semua ini? Ramai orang berfikir menjadi miskin bermaksud tidak mempunyai pekerjaan, tinggal di bawah jambatan. Tetapi Bank Dunia menggunakan definisi yang lebih luas. Jika pendapatan anda tidak cukup untuk makan 3 kali sehari, menghantar anak-anak ke sekolah, mendapatkan rawatan ketika anda sakit, anda dianggap miskin. Dan ramai yang hidup seperti ini, bukan kerana mereka malas, tetapi kerana sistem, peluang dan nasib yang tidak sama rata. Jangan lupa suka, komen dan langgan saluran Perisik Bawah Bayu untuk video tentang realiti dunia yang kadang-kadang kita tidak nampak, tetapi patut kita tahu, kerana kebenaran tidak selalu berada di depan mata kita.